Okey, saya faham sangat kenapa anda rasa risau. Normal, sebab bila baru tahu mengandung, semua benda kita cepat overthink. Sebab kita sayang baby tu kan. Sekarang saya jawab satu-satu dengan tenang ya. 1. Tentang terpakai skincare ada BHA, salicylic acid, niacinamide sebelum tahu hamil. Salicylic acid, BHA. Kalau dalam produk topikal, pakai atas kulit, biasanya kandungan dia rendah. Kurang 2%. Exposure kecil macam ni biasanya tak beri kesan besar kepada janin. Lebih-lebih lagi kalau baru terpakai awal-awal kehamilan. Risiko salicylic acid lebih banyak bila ambil oral, ubat makan, itu yang bahaya. Niacinamide. Sangat selamat untuk kehamilan. No worries langsung. Ia adalah bentuk vitamin B3 yang bantu kulit repair dan kurangkan inflamasi. Kesimpulan, kalau baru pakai beberapa kali sebelum tahu pregnant dan bukan pakai heavy salicylic atau retinoid oral, risiko sangat rendah. Tak perlu stres berlebihan. InsyaAllah bayi anda selamat. Apa anda perlu buat sekarang? Stop je guna skincare ada BHA atau asid kuat lepas tahu hamil. 2. Tentang makan omega 3 dan folic acid 5 mg. Omega 3 sangat bagus untuk kehamilan, membantu perkembangan otak dan mata janin. Pastikan pilih omega 3 yang dari sumber purified, low mercury. Contoh tulis molecularly distilled atau specifically untuk pregnancy. Folic acid 5 mg. 5 mg folic acid ni dos tinggi, biasa diberikan untuk ibu yang ada sejarah keguguran, ibu obesity, ibu dengan risiko kehamilan neural tube defect. Kalau doktor bagi atau anda ada sebab untuk makan dos tinggi, teruskan. Kalau tak ada sejarah risiko, biasanya 0.4 ke 1 mg dah cukup. Boleh tanya doktor anda sekali lagi. Kesimpulan besar, terpakai skincare ada BHA sebelum tahu pregnant. Tak perlu panik. Terus berhenti guna bahan kuat. Omega 3 dan folic acid boleh terus amal. Fokus sekarang. Jaga makan, tidur cukup, jangan stres, amal efforti mama kalau nak support hormon dan implantasi rahim juga. Bila tahu mengandung, apa kita buat seterusnya lebih penting daripada apa yang dah lepas. Awak ibu yang bertanggungjawab sebab awak peduli, itu tandanya awak dah jadi ibu terbaik dari sekarang. Kalau nak saya bantu buat checklist jaga kehamilan awal untuk tenangkan hati, saya boleh sediakan juga. Nak? Kalau nak, just reply. Ya doktor.